Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung hadis yang ke-1167 di bawah bab yang ke-190 itu, kaifat tasyahhudul awal, lafaz ucapan tasyahud yang pertama. Di bawah bab ini Imam Nasa'i kemukakan 10 riwayat. Jadi malam ni kita sambung riwayat ke berapa? Yang kelima. Yang ke berapa? Yang kelima, yang keenam. Yang keenam riwayat yang keenam, iaitu riwayat yang ke-1167. Wa bi qala akhbarani Muhammad bin Jabalah Ar-Rafiqi qala hadatsana Al-Ala ibn Hilal qala hadatsana Ubaidullah wa huwa ibn Amr wa an Zaid bin Abi Unaisah an Hammad an Ibrahim an Alqamah ibn Qais an Abdullah qala kunna la nadri ma naqul إذا صلينا فعلمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فقال لنا قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setakat tu. Qala Ubaidullah qala Zaid an Hammad an Ibrahim an Alqamah qala laqad ra'aitu Ibn Mas'ud yu'allimuna haula'il kalimat kama yu'allimuna al-Quran. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, kami dahulu tidak tahu apa yang harus kami ucapkan apabila kami salat. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kami jawami'ul kalim. Ini ciri-ciri hadis Nabi lah. Ciri-ciri hadis Nabi, jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ini maksudnya kata-kata yang padat, ringkas tapi mempunyai makna yang besar. Itu makna jawami'ul kalim. Itu maksud jawami'ul kalim. Jenis kata-kata yang berenah, tu ringkas ya. Tapi kalau hurah tu panjang maksud dia. Itu makna jawami'ul kalim. Anda nak terjemah ke bahasa Melayu pun tak tahu sebab ini istilah. Ataupun kita kata kata-kata yang bernas lah kita kata. Itu maksud. Sini perkataan ringkas tapi padat maknanya. Lalu baginda bersabda kepada kami, mana bila duduk di antara duduk pada rakaat yang kedua tu, orang panggil bangkit daripada sujud yang kedua tu, baca ginilah, at-tahiyatu lillah. Seperti kita baca tadi, yang bermaksud segala penghormatan, ucapan segala salat, yakni ibadat lillah, semuanya milik Allah. Alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi serta rahmat Allah dan keberkatannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan salam sejahteralah ke atas kami dan juga ke atas hamba-hamba Allah yang salih. Sebab itulah tahiyat ni disebut juga doa, disebut juga ucapan, disebut juga doa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
Ubaidullah berkata, Zaid berkata, daripada Hammad, daripada Ibrahim, daripada Alqamah, beliau berkata, sesungguhnya aku telah melihat Ibnu Mas'ud mengajar kami kalimah-kalimah ini, yakni lafaz tasyahud, sebagaimana beliau mengajar kami Al-Quran. Maknanya petimnah ni. Sebab mengajar Quran lah betul, sesuai, tepat, huruf tepat. Itu maksudnya. Sebab Quran lah. Sebab Ibnu Khaldun kata, dia kata pokok tabi'in kata kami mengajarkan sirah sahabat kepada anak-anak kami sepenting kami mengajar Quran. Itu Ibnu Khaldun sebut. Sebab tu tabi'in dia kenal sahabat siapa. Sebab Quran. Tu. Baik, perbincangan dan pedoman hadis yang pertama, hadis ini adalah sahih. Hadis ini merupakan salah satu riwayat penting mengenai lafaz tasyahud, yakni bacaan duduk akhir dalam salat. Duduk akhir dalam salat tu kita maksudkan di sini tahiyat awal ni. Sebab hak duduk akhir dalam solat pun bacaan ni kot, cuma dia ada tambahan. Akan datanglah. Yang dikenali sebagai tasyahud Ibnu Mas'ud. Hak ni dia panggil tasyahud Ibnu Mas'ud. Sebabnya Imam Nasa'i ni salah seorang yang mentarjihkan ni lah. Kalau kita kata Imam Syafi'i ni, hak lain pun lepas ni lah kita tengok kan. Hadis ini secara jelas menyatakan tasyahud adalah contoh jawami'ul kalim. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, tasyahud ni kata-kata tu, lafaz itu termasuk dalam ringkas tapi padat. Iaitu ucapan Rasulullah yang ringkas tapi mengandungi makna yang luas dan mendalam. Kalau kita perhatikan, hak ni dia bermula dengan pujian kepada Allah, penghormatan kepada, selawat, dan ucapan-ucapan baik. Semua tu ucapan selawat, ucapan-ucapan yang baik ke atas Nabi. Yang mana selawat lah kita kira. Lepas tu doa. Lepas tu akhir sekali tu dia orang panggil konsep tauhid tu. Tu makna lengkap tu. Baik. Yang ketiga, hadis ini secara jelas mengatakan bahawa tasyahud adalah contoh jawami'ul kalim. Yang keempat, Penyataan Alqamah bahawa Ibnu Mas'ud mengajar tasyahud sebagaimana beliau mengajar kami Al-Quran menunjukkan metodologi pengajarannya ketat dan teliti. Sepana sebut sana lah. Makna betul sesuai tu. Mana huruf, ada wa ke tak ada wa, panjang semua sebab Quran. Sebab itulah hadirat, kita ni mengaji tajwid ni, kita kena bawa pengaruh tajwid tu dalam Quran dari sudut sebutan huruf. Kalau panjang pendek tu pakai dua, jangan panjang lebih dari dua tu. Moga tidak Quran. Dengung pun tak ada. Tapi dari segi makhraj, ni kena super. Penting benar kan? Baik. Jadi kata-kata Alqamah ini, maksudnya ia menyamai standard pemeliharaan lafaz dan makna dalam wahyu. Sebab hal ni pun wahyu juga. Walaupun tidak Quran, tapi standard dia tu dari segi lafaz, makna, tu kena standard wahyu. Menekankan bahawa lafaz tasyahud adalah tauqifi. Tauqifi ni maknanya kita ambil daripada Nabi, tak boleh ambil pada orang lain. Tak boleh ambil pada orang lain. Kalau ada orang lain buat tambahan, kita bincang kemudian. Walaupun ada setengah ulama kata tambah Sayyidina, boleh. Ada kan? Kita ramai buat tu. Tapi kalau tanya anak, kita kekal ke seperti asal. Lepas tu nak tambah Sayyidina, katakanlah getar nak tambah Sayyidina tu. Selepas semaya. Boleh, tidak jadi masalah. Ulama tengok dalam semaya ni. Tapi tidaklah kata bila tambah tu mati masuk neraka, tidak. Tu jangan, tak ada orang kata gitu. Cuma sebab bila kata amrun tauqifi ni, saat ni sebab mengajar Quran, boleh ke kita nak tambah Quran? Tak boleh. Tu gitu lah. Bukan kata siapa masuk neraka dah. Jangan mudah nak kata orang masuk neraka ni, kita kena berhati-hati. Baik, seterusnya. Riwayat yang ke berapa? Yang ke-7 lah. Iaitu hadis yang ke-1168. Wa bi qala akhbarani Abdurrahman bin Khalid Ar-Raqi. Ar-Raqi, tasydid Ar-Raqi. Qala hadatsana Haris bin Atiyah wa kana min zuhadin nas. An Hisham an Hammad an Ibrahim an Alqamah an Ibn Mas'ud qala kunna idza sallayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqul assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail,
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqul assalamu ala Allah fa inna Allah huwa assalam. Walakin qulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ada tambahan lain sikit. Adalah beberapa kalimah. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, kami dahulu apabila kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan dulu mereka awal sebelum turun wahyu, assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Hak ni tok bomo dak amal pahala ni. Tak apalah. Ana biasa dengar ni. Apa maksud dia je? Kesejahteraan ke atas Allah, kesejahteraan ke atas Jibril, kesejahteraan ke atas Mikail. Kami kata gitulah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mengucapkan assalam, yakni kesejahteraan ke atas Allah, kerana sesungguhnya Allah itu sendiri adalah assalam. Itu nama Tuhan. Dia memang sejahtera. Tetapi ucapkanlah begini, at-tahiyyatu lillah. Siapa akhirlah yang bermaksud semua tak ada juga, cuma beza bawah tak ada sikit. Anda baca apabila segala penghormatan, segala salat dan segala yang baik-baik adalah milik Allah. Kesejahteraan ke atasmu wahai Nabi, serta rahmat Allah dan keberkatannya. Kesejahteraan ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Baik, hadis ni adalah sahih. Tumpuan utama hadis ni adalah pembetulan lafaz yang diucapkan oleh para sahabat dalam keadaan ijtihad, usaha sendiri sebelum diajar oleh Nabi. Mana semaya tu tahu dah semaya tu kadang ada setengah-setengah ucapan tu tidak turun lagi wahyu. Jadi kami tak sewi kosong masa, pakai baca ikutlah, zikirlah. Peringkat awal. Yang ketiga, Harith bin Atiyah digambarkan sebagai wa kana min zuhadin nas. Beliau adalah seorang yang amat zuhud. Apa sebut gitu? Patut orang lain tak sebut zuhud ke? Mah zuhud perawi-perawi hadis ni. Tak apalah, sini dia sebut. Keterangan ini wa kana min zuhadin nas, dan Harith bin Atiyah ini adalah antara orang yang zuhud. Sebenarnya disebut begitu tujuannya untuk menguatkan sanad. Kerana seorang perawi yang terkenal dengan sifat zuhud dan wara' lazimnya dianggap lebih teliti dan amanah dalam periwayatan hadis. Ini dalam syarah Ethiopi itu dia sebut. Ni anak ambil dia ni. Yang keempat, hadis ini adalah bukti utama bagi ulama fiqh bahawa tasyahud dalam salat adalah tauqifi, yakni ketetapan yang tidak boleh diubah soal. Dan perlu diucapkan mengikut lafaz yang diajar dan ditetapkan oleh Nabi SAW. Dan hak inilah amalan para sahabat, tak ubah. Hak perubahan itu tu dia berlaku selepas zaman dia. Baik, seterusnya yang ke berapa? Yang ke-8 iaitu hadis yang ke-1169. Wa bi qala akhbarana Ismail bin Mas'ud qala hadatsna Khalid qala hadatsna Hisham huwa ad-Dastuwai. Dia boleh baca dua, Dastuwai pun boleh dulu. An Hammad an Abi Wa'il an Ibn Mas'ud qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa naqul assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa assalam, walakin qulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi anak pergi, kita tak perlu terjemah tu, sama saja tu kan. Boleh tengok sebelum ni lah. Cuma bawah tu anak ada buat tu. Hadis ini muttafaq alaih. Hadis ini merupakan riwayat yang serupa dengan hadis nombor 1168, tetapi melalui rantaian perawi yang berbeza pada lapisan murid Ibnu Mas'ud. Mana anak murid Ibnu Mas'ud tu kalau kita tengok dalam sanad tu,
Orang panggil perawi lain lah, anak murid dia juga. Nak ayatnya perbezaan. Kita bincang dah dulu kat awal dulu. Imam Nasai tahu hari hadis serupa habis dengan sanadnya, dengan matanya. Kalau dia mari mesti ada beza sanad tu. Tu. Yang ketiga, teks hadis nombor 1169 ni kita baru baca saat ni adalah sedikit lebih ringkas pada bahagian syahadah berbanding hadis nombor 1108. Misalnya hadis sebelum ni 1108 sebut gini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada wahdahu la syarikalah. Atau ana dia punya highlight ke tu. Ada wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul. Hak 1169 itu hak kita baru baca saat ni, tak ada tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Sakat tu ya. Terus wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul. Itu ya beza dia. Hak tu ada wahdahu la syarikalah. Hak ni tak ada. Jadi perbezaan kecil ini menunjukkan keanjalan dalam lafaz tasyahud yang diajar. Dia gini supaya Nawawi sebutlah. Lafaz-lafaz dalam semaya ni kita boleh baca mana-mana asal ke sabit dasar pada hadis. Ikutlah. Nak pasti ya. Jangan tak pasti. Dia katanya ada berkali tak okay, tak ada. Tak boleh gitu. Dia kena pasti. Jadi kalau ustaz mengajar, kita mengajar, kalau kita ayat tu kita kena ayat lah ni sahih. Ni kan muttafaq alaih ni. Nak kena ayat. Jangan bila orang tanya kita kepang, kita kata tak apa tak boleh lagi tu. Dah. Baik. Tu saja beza dia, tak apalah tu. Seterusnya, yang ke-9 iaitu hadis 1170. Wa bi qala akhbarana Bishr bin Khalid al-Askari qala hadatsana Gundar qala hadatsana Syu'bah an Sulaiman wa Mansur wa Hammad wa Mughirah wa Abi Hashim an Abi Wa'il an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi at-tashahhud at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qala Abu Abdurrahman. Itu Imam Nasai tu, Abu Abdurrahman tu kunyah dia. Abu Hashim gharib. Imam Nasai dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda mengenai tasyahud. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia terjemah yang serupa tadi. Bawah tu kita ambil. Berkata Abu Abdurrahman, iaitu Imam An-Nasai. Abu Hashim al-Gharib. Gharib ni dia istilah. Gharib ni dalam bahasa Arab, dari segi bahasa maknanya ganjil. Tapi gharib ni dia istilah. Baik, cuba tengok bawah. Hadis ini adalah muttafaq alaih. Teks hadis ini mengesahkan sepenuhnya lafaz tasyahud Ibnu Mas'ud yang telah disajikan dalam hadis-hadis sebelumnya. Hadis 1167 hinggalah hadis 1169. Hak sebelum sana. Sebelum ni. Baik. Lafaz ini sering dijadikan rujukan utama dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Kalau mazhab Hanafi dia ambil Ibnu Mas'ud. Dan dihormati oleh semua mazhab kerana kualiti sanadnya yang tinggi. Catatan Abdurrahman, yakni Imam Nasai, dia kata Abu Hashim ni gharib. Sudah kita atas ni kata muttafaqun alaih hadis ni. Mana Abu Hashim tu? Abi Hashim tu lah, takut kita kata mana Abu Hashim, tak ada sini ada hal serupa je Abi dengan Abu pun. Dan sanad tu. Abi Hashim ni anak murid Abi Wa'il tu. Baik, tak apalah. Cumanya Imam Nasai kata dia ni gharib. Apa maksud gharib sini? Imam An-Nasai memberi catatan, yakni ta'liq bahawa riwayat Syu'bah daripada Abi Hashim Ar-Rummani dalam konteks tasyahud ini adalah gharib. Baik. Jangan kita kata lemah. Sebab gharib ni boleh dengan makna lemah, dia kena tengoklah. Kalau gharib Imam Tirmizi kadang-kadang sahih pun disebut gharib. Maknanya kena tengok. Ini bukan bermakna Abu Hashim ni dhaif, sebab yalah kalau anda tengok jugalah kat dalam Ethiopia, lepas tu kita ambil dalam kitab. Mula ni mudah masuk nama dia dalam kitab. Dia punya berkenaan rijal tu ambil nama dia. Dia ni siqah.
Patut apa sebut gharik tu? Gharik tu maksud ke dia? Tu nak sebutnya. Jangan kita kata, jangan boleh kata gharik ni maknanya di luar daripada kebiasaan. Itu salah gitu. Tetapi ia mungkin bermakna lafaz tasyahud ini tidak biasa diriwayatkan oleh Syu'bah melalui Abu Hashim berbanding melalui Sulaiman Al-A'mash, Mansur dan Mughirah yang lebih masyhur. Sebabnya gini, kita boleh tengok, cuba tengok semula sanad 302 tu. Cuba tengok sanad, anda baca sanad kali ya. Akhbarana Bush bin Khalid. Lepas tu sebut Ghundar. Lepas tu Syu'bah, Syu'bah tu. Imam Nasa'i nak ayat Syu'bah ni kebiasaan dia. Bila dia nak riwayatkan dia punya tasyahud Ibnu Mas'ud, dia melalui daripada Sulaiman, Mansur, Hammad dan Mughirah. Wa Abi Hashim ni dalam riwayat lain tak ada. Tapi sini ada. Sini ya. Hak biasanya daripada pak tadi. Tidak ayat tu makna gharib tu makna gitu. Sebab tu dia hadis ni tidak dikira dhaif. Yang lebih masyhur, kalau hak lebih masyhur kat pak tadi tak termasuk habis, tapi sini ada Abi Hashim. Sebab tu Nasai kata Abi Hashim ni gharib. Sini gharib ni maknanya orang panggil style standard riwayat dalam bab tasyahud ni oleh Syu'bah biasanya tidak daripada Abi Hashim. Hak riwayat Ibnu Mas'ud. Tapi sini ada. Tu makna gharib. Maknanya bukan lemah tu. Baik. Catatan ini menunjukkan ni hak penting ni. Ketelitian Imam An-Nasa'i dalam menilai rantaian perawi. Walaupun beliau mencatatnya sebagai gharib, asing tu anda terima tu dari segi bahasa semata-mata. Silaplah tu sepatutnya kita buatlah. Maknanya sudut bahasa. Baru sebut asing. Jangan kata gharib ni asing. Dalam konteks periwayatan hadis ni. Beliau masih memasukkannya kerana keempat-empat perawi lain yang lebih kuat turut mengesahkan teks yang sama. Sekaligus mengukuhkan riwayat ini secara keseluruhan. Sebab kalau nak banding dengan 4 orang tu, guru Syu'bah tu, apa kita sebut tadi, nama apa tadi? Sulaiman, A'mas, Mansur dan Mughirah tu, tu memang kuat, perawi kuat. Hashim ni rendah sikit daripada mereka tu. Tapi bila digabung sanad, jadi sahih semua. Sebab tu dia muttafaq alaih ni. Komen beliau, yakni Imam Nasa'i, adalah untuk membezakan. Jadi apa tujuan Imam Nasa'i sebut tu? Bukan nak ayat dhaif, tapi dia nak ayat dengan maksud untuk membezakan riwayat ini sebagai kurang masyhur. Riwayat ada Abi Hashim dalam meriwayatkan tasyahud Ibnu Mas'ud, ni riwayat kurang masyhur. Dia nak ayat tu. Berbanding riwayat lain yang datang daripada Syu'bah melalui perawi yang lebih senior. Lebih utama seperti Sulaiman, A'mash, Mansur dan Mughirah yang juga terdapat dalam sanad yang sama. Tu ya dia nak ayatnya. Baik, seterusnya hadis yang terakhir. Yang ke-10. Iaitu hadis 1171. Wa bi qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala anba'na Al-Fadl bin Dukain qala hadatsna Saif Al-Makki qala sami'tu Mujahidan yaqul hadatsani Abu Ma'mar qala sami'tu Abdullah yaqul allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an wa kaffuhu bayna yadayhi at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana baginda mengajarkan kepada kami surah-surah daripada Al-Quran. Anda terjemah surah-surah tu kerana min tu surah-surah dari Al-Quran. Dan tangan baginda berada di hadapannya. Duk ginilah. Nabi tak depan gitu. Tak gitu. Tak depan. Bukan tak belakang. Mana dekat dengan lutut. Itu maksud dia. Dalam keadaan kita kata jari tu, jari telunjuk tu lah seperti yang kita bincang sebelum ni. Ibnu Mas'ud menunjukkan ketelitian pengajar. Baik, lafaz tasyahud tu serupa tadi juga lah. Baik, cuba tengok perbincangan ni. Pertama sekali hadis ni adalah muttafaq alaih juga. Apa maksud frasa ini? Waqaffuhu baina yadihi. Dan tangan Nabi tu berada di hadapan dia. Jawapan dia. Tadi ana sebut secara umum gitu. Ni tak disebut oleh dalam Ethiopia lah. Yang pertama sekali
Yang pertama sekali, Nabi memegang tangan Ibnu Mas'ud. Dan atau meletakkan tangan baginda di hadapan beliau sebagai isyarat serius dan fokus masa pengajaran laf. Makna Nabi sebut tu, masa Nabi kata at-tahiyat, Nabi tangan Nabi duduk di lutut. Duduk gitu. Setengah ulama kata tadi dia pegang tangan tu, tangan ambil letak sini. Salah tangan tu ambil letak sini. Masa baca tahiyat tu. Jangan duduk gitu pula tahiyat tu dah. Bila-bila duduk ataupun duduk bawah ke tu ambil sama ada Nabi pegang tangan dia tak depan lutut tu ataupun Nabi tunjuk pada dia. Itu maksud dia. Sebagai isyarat serius dan fokus masa pengajaran lafaz. Maknanya buat ni secara orang panggil tindakan lah. Dia ada istilah dia lah tu. Yang kedua, ia juga boleh merujuk pada cara Nabi SAW meletakkan tangannya di atas paha semasa duduk tasbih anda sebut sana lah. Boleh juga begitu. Sambil mengajar kalam. Masa dia mengajar tu, dia tak lalu tangan gini. Di ujung paha tu lah, atas lutut. Ini menguatkan sunnah meletakkan tangan di atas paha atau lutut semasa tasyahud. Jadi anda sebut minggu lepas sebelum ni kan, kata kalau buat kita kena api neraka ya. Baru duk ngaji jangan lebih ni. Anak maya masjid Telipuk tu, orang tua tu tengah maya dia betul. Dia buat gitu. Lepas maya tu dia tak boleh gitu, kena api neraka dia tu. Masa anak sekolah menengah tu. Kita pun tak faham satu. Tak apa, kita takut neraka kita ni ayat sikit apa dia. Tak ada tu kenyataan daripada Nabi tu. Cumanya ulama katanya dia tak suruh rekod dan suruh ngadap kiblat juga jari. Tu ya sebenarnya. Bagi anda tak ada masalah tu. Yang ketiga, apakah pandangan para ulama tentang riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkenaan atas? Sebab kalau kita tengok Imam Nasa'i ke dia marihan mula-mula sekali. 10 pula tu. Baik, yang pertama. Al-Hafiz, yakni Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam kitab dia At-Talkhisul Habir. Dia kata di hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengenai tasyahud adalah disepakati muttafaq alaih, sahih dan ketetapan. Ketetapan ni mana keteguhan riwayat ni. Boleh hubung tu ketetapan tu mana sabit, teguh, sabit. Tu memang sepakat. Orang tak pesan. Yang kedua, Imam Tirmizi berkata, ia adalah hadis yang paling sahih yang diriwayatkan mengenai tasyahud dan diamalkan oleh majoriti ahli ilmu. Kemudian Imam Tirmizi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Khusaif bahawa beliau, yakni Khusaif, melihat Nabi SAW. Lalu beliau berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ramai telah berselisih faham mengenai tasyahud. Maka baginda bersabda, wajib ke atasmu tasyahud Ibnu Mas'ud. Tasyahud Ibnu Mas'ud ni maksudnya Ibnu Mas'ud tu ajar tu lah. Tu maksudnya. Yang ketiga, Al-Bazzar berkata, Al-Bazzar rahimahullah berkata, hadis tasyahud yang paling sahih di sisiku adalah hadis Ibnu Mas'ud. Ia diriwayatkan daripadanya melalui lebih daripada 20 jalan tarik, 20 sana. Dan kami tidak mengetahui ada hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW mengenai tasyahud yang lebih kukuh, asbat tu lebih mantap daripadanya. Tidak juga yang lebih sahih daripadanya. Ini mengikut Al-Bazzar. Tidak juga yang lebih masyhur perawinya, dan tidak juga yang lebih keluar sokongan. Dengan banyaknya sanad dan jalan periwayatan. Yang keempat, Imam Muslim dalam sahih dia rahimahullah, dia kata, sesungguhnya orang ramai sepakat. Orang ramai ni sebab anak kalau dalam hotel asal disebut orang ramai, tapi kalau dalam syarah dia makna orang ramai ni dia termasuk ulama dan amalan orang ramai. Sepakat berkumpul atas tasyahud Ibnu Mas'ud adalah kerana para sahabat meriwayatkannya tidak berselisih sesama mereka. Manakala riwayat selainnya, yakni selain tasyahud sahabat lain telah berselisih pada sahabat yang meriwayatkannya. Jadi lafaz tasyahud Ibnu Mas'ud ni riwayat daripada sahabat begitu banyak tu tak ada beza. Kalau beza wahdahulah syarikalah ta'dil lah. Tetapi kalau ada sahabat lain, sahabat Nabi juga, riwayat tasyahud bukan Ibnu Mas'ud, daripada Jarir ke, daripada Jabir ke, tu ulama tak sepakat, sahabat sendiri pun tak sepakat. Baik, tak apalah. Maksudnya tak sepakat ni gini, kadang ada
ada riwayat daripada sahabat ni gini. Lepas tu mari riwayat lain daripada sahabat ni tapi tak sama. Tapi kalau riwayat walaupun banyak riwayat tapi kalau hak Ibnu Mas'ud serupa. Beza sana wahdahu la syarikalah. Baik. Yang kelima, Muhammad bin Yahya Az-Zuhri rahimahullah, dia kata hadis Ibnu Mas'ud adalah yang paling sahih di antara apa yang diriwayatkan mengenai tasyahud. Imam At-Tabarani telah meriwayatkan dalam Al-Kabir dari jalur Abdullah bin Buraidah bin Al-Husayb daripada bapanya, kata bapa dia yakni Buraidah, aku tidak pernah mendengar tasyahud yang lebih baik daripada tasyahud Ibnu Mas'ud. Timbul persoalan, apa Imam Syafi'i tak pilih tu? Mungkin kita tanya gitulah. Sini nombor 4 ni. Pandangan Imam Syafi'i tentang lafaz tasyahud. Kena ingatlah kita sebut ni nak ayat perbezaan. Nak pakai hak mana tak apa berlaku asalkan sahih. Sebab tu kalau kita tengok tadi dia kata paling sahih. Bukan kata hak ni sahih, hak lain tak sahih. Imam Asy-Syafi'i berkata ketika ditanya kepadanya, bagaimana engkau memilih hadis Ibnu Mas'ud mengenai tasyahud? Apa tak pilih Ibnu Mas'ud, pilih Ibnu Abbas? Jawab Imam Syafi'i, kerana aku melihat lafaznya lebih luas dan aku mendengarnya daripada Ibnu Abbas secara sahih. Aku dengar sendiri daripada Ibnu Abbas secara sahih. Ia adalah di sisiku lebih lengkap dan lebih banyak lafaz daripada yang lain, maka aku ambil itu. Maknanya riwayat daripada Ibnu Abbas mungkin macam hak ni lebih banyak. Dari sudut banyak dia ambil kira. Namun aku tidak menyalahkan sesiapa yang mengambil, yakni beramal dengan lafaz yang lain selagi ia sahih. Tak ada masalah pun, Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i pun buka masalah ni. Dia kena ingat malah sikit, Imam Syafi'i pun dia terbuka dalam masalah ni. Dan selainnya, yakni ulama lain memilih mentarjih tasyahud Ibnu Mas'ud berdasarkan hujah yang telah dikemukakan sebelum ini dan kerana perawi-perawinya tidak berselisih pada satu huruf pun daripadanya. Kalau beza tadilah wahdahu la syarikalah. Bahkan mereka menukilkan marfu'an. Marfu'an ni maknanya memang sampai ke Nabi secara marfu' lah. Dalam satu sifat bentuk lafaz yang sama berbeza dengan lafaz lain. Ini petikkan dalam kitab At-Talkhis. Gitulah. Kukuk mana hadis hadrat selagi sahih boleh amal. Tu ya kesimpulan dia. Baik, seterusnya. Bab yang ke-191 lafaz tasyahud yang lain. Nau'un akhar minat tasyahud. Tadi Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud saja. Ni sekarang ni kita nak tengok lafaz-lafaz lain pula. Dia timbul isu juga dalam kitab kita tengok apa tidak orang sekali buat mari bab suku pula. Ni setengah ulama kalau kita tengok dalam fiqh Imam Nasa'i dia kata nak ayatnya tarjih Imam Nasa'i dia tarjih Ibnu Mas'ud. Sebab tu dia kemuka sampai 10 hak tu. Hak lain ni sahih juga tapi dia tidak ambil sebagai pendapat dia. Tapi sahih. Baik, lafaz tasyahud yang lain. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Imam An-Nasa'i yakni Abu Abdurrahman kunyah dia mengemukakan bab nau'un akhar minat tasyahud adalah untuk menunjukkan bahawa terdapat kepelbagaian lafaz tasyahud yang diajar oleh Nabi. Nabi juga ajar. Bukan tu wali ni, Nabi ajar. Dan bukan hanya satu lafaz yang wajib diamalkan. Ini adalah tindakan menghormati riwayat lain. Bab ini mengisyaratkan bahawa semua lafaz yang sahih adalah sunnah. Dan seseorang yang salat boleh memilih untuk mengamalkan mana-mana jenis lafaz tersebut. Walaupun lafaz Ibnu Mas'ud mungkin yang paling utama dari segi ketetapan, dari segi kesabitan lafaz. Keutuhan lafaz itu. Yalah betul lah tu. Kalau kita tengok tadi kan setara tokoh-tokoh tu. Baik, tak apalah. Cuba kita tengok Hadis ke-1172. Wa bi qala akhbarana Ubaidullah bin Sa'id Abu Qudamah As-Sarakhsi قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثني قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أن الأشعري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله
Wa idza kabbara al-imam wa raka'a fakabbiru warka'u fa innal imam yarka' qablakum wa yarfa' qablakum. Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fatilka bitilka. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd yasma'illahu lakum. Fa inna Allah azza wa jalla qala ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sami'allahu liman hamidah thumma idza kabbara al-imam wa sajada fakabbiru wasjudu fa innal imam yasjudu qablakum wa yarfa'u qablakum. Qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fatilka bitilka fa idza kana 'inda al-qa'dah falyakun min awwal qawli ahadikum an yaqul at-tahiyyatu at-tayyibat was-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Al-Asy'ari, iaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Asy'ar tu nama kabilah dia tu, kabilah Asy'ar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah kepada kami, lalu baginda mengajarkan kepada kami sunnah kami dan menjelaskan kepada kami salat kami. Baginda bersabda, luruskanlah saf-saf kamu, kemudian hendaklah salah seorang dari kamu menjadi imam. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Apabila imam bertakbir, selepas tu bertakbir. Jangan bertangguh, jangan lama sangat selai masa tu. Lepas ni dia ada huruf tilka bitilka, okay? Dan apabila dia berkata waladdallin, maka ucapkanlah amin. Nescaya Allah akan menjawab permintaan kamu. Berapa kali setiap baca minta jangan sesak. Kita tak boleh mati dalam keadaan maghdubi alaih, dibenci oleh Allah, dan tidak orang termasuk orang sesak. Ni kita bincang dah dulu galakkan supaya mari maya awal lah. Sebab di kira rakaat pertama ni, rakaat kedua tak kira. Kira rakaat pertama maksudnya. Kebanyakan ulama kata gitulah. Salah satu sebabnya nak dapat kelebihan ni, salah satunya suruh semaya mari awal. Salah satu. Apabila imam bertakbir dan rokok, maka bertakbirlah dan rokoklah kamu. Sesungguhnya imam rokok sebelum kamu dan mengangkat kepala sebelum kamu. Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka maksud mengikut iman begitulah. Tilka bitilka, yakni pergerakan makmum tidak boleh tertangguh lama daripada pergerakan imam. Itu mana tilka bitilka. Ni duk kuat baca doa, siapa tu imam bangun lama jamil dah. Dia duk doa lagi, tak leh lah begitu. Apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, maka kamu kata rabbana lakal hamd. Ni pun kita bincang dah, boleh juga kah kita nak kata sami Allah? Boleh. Dia ada khilaf tu. Sini sebut tak payah kata. Kita bincang dah tu. Bila tu imam kata sami Allah, kita pun rabbana lakal hamd. Wa lakal hamd ko gapo tu kita bincang lah dah. Panjang juga situ Nescaya Allah akan mendengar permintaan kamu, kerana sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman melalui lidah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, sami Allahu liman. Allah pasti mendengar sesiapa yang memujinya. Kena ingat kita puji Allah, kita tasbih, semua tu doa belaka tu dalam huraian ulama. Kemudian apabila imam bertakbir dan sujud, maka bertakbirlah dan sujudlah kamu. Sesungguhnya imam sujud sebelum kamu dan mengangkat kepala sebelum kamu. Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka maksud mengikut imam begitulah, yakni pergerakan makmum tidak boleh tertangguh lama daripada pergerakan imam. Maka apabila sampai kepada al-qa'dah, duduk sini, mana duduk tasyahud, mana tasyahud awal lah. Hendaklah perkataan pertama salah seorang dari kamu itu ialah mengucapkan at-tahiyyatut tayyibat. At-tahiyyatut tayyibat, as-salawatu lillah. Kalau buat perbandingan boleh nampaklah perbezaan dia tu dah. Hak selepas ni ana ada buat dalam bentuk kita letak dalam kotak gitu tu supaya mudah nampak. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis ni Allah sahih.
Hadis ini sajalah menetapkan prinsip mengikut imam, ittiba'ul imam, dan menetapkan sempadan antara perbuatan imam dan makmum. Jadi tilka bitilka seperti inilah maknanya, jangan tangguh lama. Jangan tangguh lama. Dia isu tangguh lama ni biasa berlaku lah nak tengok dalam syarah hadis, kerana waswah tu lah. Kerana waswah. Tu imam bangun dia tak lesah lagi duduk tahiyat tu dah. Jadi lama tu tak leh lagi tu tak leh gitu. Baik, seterusnya bab yang ke-192, naun akhar min at-tashahhud, lafaz tashahhud yang lain. Imam An-Nasai rahimahullah telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini, iaitu hadis yang ke-1173. Wa bi qala akhbarana Abul Ash'ath, nama dia sebenarnya Ahmad bin al-Miqdam al-Ijli al-Basri. Qala hadatsana al-Mu'tamir, qala hadatsana Abi yuhaddithu an Qatadah an Abi Ghallab wa huwa Yunus bin Jubair an Hittan bin Abdullah annahum sallu ma'a Abi Musa. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله. Tadi kan tak ada lillah, itu yang beza dia nya. Tadi at-tahiyyatut thayyibat, ni at-tahiyyatu lillah. Tu at-tahiyyatu lillahi at-tayyibatus salawatu lillah. Tu beza. Boleh kalau buat perbandingan boleh nampaklah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sebab kita tadi kan kita sebut dah, makna Nabi suruh betul. Ibnu Mas'ud ni ajar, Nabi ajar sepuluh Quran. Jadi sebut malik ni, Nabi biasa dengar ni. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa dia ya tu tidak tasydid. Nabi wa rahmatu. Dia kena nyata. Nabi wa kaedah dia kalau mengikut almarhum Haji Nikpal lah, qari, dia kata contoh kalau sini lah nak ambil contoh. Ya bertasydid. Mana kena tekan. Jangan tekan pada ba. Kalau tekan pada ba pun Nabiyyu. Nabba tu biasa. Ni dia sebutlah. Masa anak ngaji dia sebut. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Jangan ayyuhan nabi. Ba tu tekan selalu. Jadi rosak. Jadi nak sambut tasydid jadi tak jadilah. Sebab kalau kecuali memang dua strik tasydid tu lain kita lah. Tu cara dia mengikut Haji Nipal lah. Tak apa. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Baik, Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ni daripada Abu Musa Asy'ari juga, seperti tadi juga kan. Cuma sininya cuba tengok perbincangan daripada hadis ni. Hadis ini adalah sahih dan ia dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih. Dalam kitab Muslim pun ada hadis ini. Hadis ini adalah riwayat tasyahud daripada Abi Musa Asy'ari. Hak tadi mana yang ke berapa tadi? Ni Abu Musa Asy'ari, hak tadi ada Abu Musa juga. Ni Abi Musa, ni pun Abu Musa juga. Dua ni hak Abi Musa. Baik, yang sangat penting kerana ia mengukuhkan lafaz alternatif lah, lafaz gantian kita kata badil kepada tasyahud Ibnu Mas'ud yang lebih masyhur. Walaupun kedua-dua lafaz Ibnu Mas'ud dan Abi Musa, jadi kalau kita tengok sini riwayat Abu Musa ni dua riwayat 1172 dengan 1173. Berkongsi makna asas. Walaupun makna asas tahiyat tu sama lebih kurang ya. Terdapat perbezaan ketara dalam susunan. Cuba kita tengok tasyahud Ibnu Mas'ud at-tahiyyatu lillahi was-salawatu at-thayyibat. Tasyahud Abu Musa at-tahiyyatu wat-thayyibatu as-salawatu lillah. Tu beza at-tahiyyatu lillah. Lepas tu as-salawat tu duduk tengah, thayyibat tu duduk depan. Tu perbezaan, boleh tengoklah. Ni untuk perbandingnya. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah tu Ibnu Mas'ud. Abu Musa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tu perbezaan dia. Hadis ini menyimpulkan siri riwayat tasyahud dengan menunjukkan bahawa riwayat-riwayat yang berbeza walaupun mempunyai sedikit kelainan lafaz, semuanya sah dan berasaskan ajaran langsung daripada Nabi SAW, sekaligus memberikan keluasan dalam nak baca mana pun, tapi jangan ubah diri. Jangan dia kata dah serupa kita pun tukar, tapi ada berlaku dia tukar, dia tak sudah tak boleh gitu.
Dia kata ni duduk gini, dia kata. Kita tukar. Mana tak hilang lafaz tu. Dia panggil takdim wa ta'khir. Tak boleh takdim wa ta'khir, tak boleh. Kita ni kan suka berinovasi, dia tahu. No. Tu. Baik, kita ambil sekali lagi lah. Bab 193, Nau'un akhar minat tashahud. Imam Nasai telah membuka satu hadis di bawah bab ini. Tak apalah. Hadis ke 1174. Wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadisna Al-Lais ibn Sa'din. Al-Lais ibn Sa'din an Abi Zubair an Sa'id ibn Jubair wa Tawus an Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimuna al-Quran wa kana yaqul at-tahiyyatul muba'alain. Ini Ibn Abbas juga tapi lain. Tak apalah. At-tahiyyatul mubarakah, ada mubarakah. Tak apalah seperti kita tengok dalam kotak lepas ni. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul salam. Salam. Tak ada alif lah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis pada Ibnu Abbas rahimahumullah. Dia kata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana baginda mengajarkan kami Al-Quran, dan baginda bersabda. Seperti kita baca saat inilah. Kita tengok bawah tu perbezaan. Hadis ini adalah sahih dan ia dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Yang kedua, hadis ini adalah riwayat utama yang menetapkan lafaz tasyahud dikenali sebagai tasyahud Ibnu Abbas. Tadi Ibnu Mas'ud, Abu Musa Asy'ari, ini Ibnu Abbas. Ibn Abbas ni pilih Imam Syafi'i nah. Riwayat ini disepakati kesahihannya, terdapat dalam sahih Muslim. Sepakat, tak ada kata tak sahih. Lafaz tasyahud ini berbeza dengan lafaz Ibn Abbas terutamanya pada permulaan. Misalnya, Ibn Abbas tiada tambahan secara khusus lah. Tasyahud Ibn Mas'ud tak ada tambahan secara khusus. Ibn Abbas al-mubarakat. Ada kan mubarakat. Tadi kalau Ibnu at-tahiyyatu tayyibat, at-tahiyyat adalah sedikit tapi umumnya sama. Tapi mubarakat tak ada sahabat Ibnu Abbas. At-tahiyyatus salawat, tak apalah. Ni al-mubarakat, ada tambahan mubarakat. Kemudian Ibnu Mas'ud susunan kata was-salawat wat-tayyibat at-tahiyyatu lillah. Dia itu tu masa anak kau pipih jadi salah tu, jadi balik kuat habis tu. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat tu. Anak pun tak ubah tu. Kadang-kadang bila kita kau pipih tu dia adalah silap sikit tu. Betul balik satu tukar tu. At-tahiyyat tu mula-mula. Lepas tu kita baca lagu mana? Jangan pula baca lillahi tahiyyat tu lepas pula tu lagi. Lepas tu was-salawat thayyibat, at-tahiyyat tu dia salah tu. Kemudian supaya ikut salah tu. Ibnu Abbas at-tahiyyatul mubarakat, as-salawatut tayyibatu lillah. Di tengah selepas at-tahiyyat. Baik. Di akhir selepas at-tahiyyat. Tu tak apalah. Tu perbezaan dia. Dia start dengan at-tahiyyat dulu Ibnu Mas'ud tu. Tu dia silap. Anak pun tak betul sebab ada kadang-kadang mungkin kita silap dia punya kata arak itu kan. Masa kau pipih tu jadi tukar. Baik, tak apa. Kita nak di sininya mazhab Syafi'i rahimahullah menjadikan lafaz Ibnu Abbas sebagai lafaz tasyahud yang diwajibkan atau diutamakan. Hak kita doa amat pak kita ni jadi pilihan dalam mazhab Syafi'i adalah Ibnu Abbas. At-tahiyyatul mubarakatuh. Patut ini betul baliklah kena tengok dalam teks asal tu. Ya, tengok dalam teks asal tu tu. Kemudian tasyahud lain tu kita bincang menghadap Allah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.